connect wallet sembarangan, jemput scammer masuk dompet. Pernah connect tak MetaMask dekat website airdrop yang kau sendiri pun tak sure? Bro, time tu kau mungkin dah bagi tiket VIP kat scammer bro, untuk dia masuk wallet kau. Setiap kali kau connect dan sign transaction tanpa baca, itu ibarat kau bagi kunci rumah dengan orang yang tak kau kenali. Smart contract tu boleh set tarik fund kau bila-bila kau tak sedar pun. Banyak kes ni tak beli apa-apa pun, just connect the wallet. Esok Ethereum hilang sebab kontrak tu jahat. Tunggu masa nak sedut je bila cukup syarat. Sebelum connect, semak dulu kat Scam Sniper, Revoke Cash, Honeypot.is. Lepas connect, check balik apa permission yang kau dah bagi. Kalau tak kenal, revoke terus. Aku sendiri pun buat satu wallet khas untuk test-test ni. Wallet utama jangan sesekali connect sembarangan, especially kalau kau ada fund dan duit yang banyak dalam tu. Setiap kali kau connect wallet, anggap je macam kau buka pintu rumah. Kalau kau tak kenal siapa kat luar, kau buka pintu. Lepas tu wallet kau sendiri pun tak kenal kau nanti. Aku dah buat tutorial cara revoke, protect dan semak semua access wallet kau dalam Telegram. Join sekarang kalau kau sayang kripto kau. Link aku letak kat caption.